bayar deposit kereta guna emas bukan guna duit? Ini sebenarnya kisah benar daripada salah seorang penyimpan emas, Cik Rabiatul Adawiyah. Beliau berjaya bayar deposit kereta hasil daripada tabungan emas beliau. Untuk beli kereta, biasanya kita akan perlu sediakan at least 10% sebagai deposit. Target Cik Adawiyah, beliau nak bayar sekitar RM10,000 sebagai deposit kereta. Jadi, apa yang beliau buat? Beliau jual semula emas 5 dinar yang beliau dah simpan dari tahun 2023. Dan hasilnya, 5 dinar tu dah bagi keuntungan sekitar 30%. Sebenarnya, bukan sahaja cukup untuk deposit, tapi duit tu sebenarnya datang daripada aset yang berkembang nilainya. Emas ni tuan-puan, dia bukan untuk disimpan sampai mati, tapi untuk ditukarkan jadi realiti kehidupan. Pesan mentor saya, kalau nak nampak hasil dengan simpanan emas, at least kena simpan 2 ke 3 tahun ke atas. Dan sebelum simpan emas, penting untuk tuan-puan tanya diri satu soalan. Apa matlamat kewangan aku dengan simpanan emas ni? Boleh jadi kereta, rumah, umrah, dana haji ataupun dana pendidikan. Bila ada matlamat, insya-Allah kita akan lebih konsisten menabung. Sesiapa yang belum lagi ada simpanan emas, tuan-puan boleh mulakan hari ini dengan pendaftaran akaun emas Gap percuma. Nak saya bantu, boleh cepat-cepat isi beg biru ataupun komen emas di bawah dan saya akan guide tuan-puan secara percuma dengan sebaiknya.